Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. Sebelum tu, savekan video abang untuk trip anda yang next. So, trip kali ni, abang nak pergi ke Rakit Pendekar Laut yang dekat area Gelam Patah lah, geng. So, perjalanan nak pergi ke Rakit Pendekar Laut, korang kena pergi ke JT Pendas. Sebelah tu ada satu jambatan kecil, MyKP Pendekar Laut. So, korang kena pergilah mengikut laluan kecil ni pergi ke JT untuk menunggu bot pergi ke Rakit Pendekar Laut. Korang boleh contact lah Wasabi nombor tertera ataupun pergi ke TT Pendekar Laut untuk apa-apa pertanyaan. So, harga untuk sampai ke Rakit Pendekar Laut ni adalah seorang RM35. Perjalanan kita nak pergi ke Rakit Pendekar Laut mengambil masa 10 minit daripada JT. So, trip kali ni ada Abang Ashraf dengan saya. Game yang kita main bottom dengan juga main jaring ketam. Hari ni sampai kat Rakit Pendekar Laut, ini adalah sedikit view yang dekat Rakit Pendekar Laut. Kat sini dapur ada 2 bilik chilling lah untuk korang rehat-rehat. So, dekat dapur ni semua lengkap, ada dapur masak, ada pinggan, ada makan. Korang datang kat sini, game yang dapat korang main, boleh main bottom kat sini memang pot geruk-geruk geng. Suggest korang bawa sabiki saiz 6 atau 7 yang bulu-bulu untuk main. So kat sini selah kuning ni memang banyak lah. Kalau main umpan kerapu, ni lah best lah geng. So selain tu, kita juga main bottom, cangkuk, umpan kopek. Adalah geruk-geruk yang kita dapat. Selain tu, abang juga berpeluang dapat ketam saiz mega lah geng. Pakai jaring yang kita buat. So, umpan selayang, abang dapat seekor ketam mega. So, kat sini adalah hasil abang dengan Abang Ashraf dari pukul 10 hingga pukul 5 petang. So, petang tu kita dah gerak balik. So, abang suggest korang kalau nak datang Rakit Pendekar Laut, korang kena bawa jaring tau. Jaring yang kita pakai kali ni ada jaring M dengan L. Kalau korang berminat, boleh DM ke abang. Harga 12 dengan RM14 je. Kat sini memang bawa jaring ada ketam besar. So, selain tu, abang akan pergi ke Terjah Rakit yang baru selepas ini. Jangan lupa follow abang tau. Kalau korang ada rakit yang suggest untuk abang, komen je kat bawah tu. Nanti abang akan terjar. Hope you guys enjoy my video. See you guys at the next episode. Bye-bye geng. Kita jumpa lagi.